Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Biasanya kalau ada ride baru ada video. Okay, hari ni memang ada Retromania hari Sabtu. Hari ni pun tak ramai yang pergi. Sebab esok Ayahan aku ada kerja. So nak tak nak hari Sabtu lah. Sebab dekat je Putrajaya ke Morin, ikut SKBE, lepas tu sampai Teluk Paling Garang kan. Lepas tu belok kiri, belok kanan sampai Banting, Banting Morin. Dekat je, dalam 40 minit, 45 minit ke macam tu. So member aku dah sampai dah Teluk Paling Garang. Aku nak gerak dari rumah ni. Aduh kan. Okay, let's go. Tanya dia macam takut Petronas sponsor. RZ member pun Petronas Sprita ni juga sponsor. Bukan setang nak tengok motor ni tu. Anak-anak parking datang. Mana yang paling maksimum Abang Mamat cuba bantukan untuk dapatkan. Kita nak orang tu tunggu sampai mana. Dah habis lawak ni kan. Macam dah tak payah review satu-satu kedai lah. Ini hari Sabtu tau. Hari Sabtu dia tak sibuk macam esok. Esok Ayahan memang dia punya peak event tu esok lah, peak dia. So hari ni dia tenang-tenang, santai-santai lah. Cuaca pun tak apa nak panas, tak apa nak hujan. Dia tengah-tengah tu sunsun lah. Oh, style lah brother ni. Helmet Moto3. Ya, aku parking jap. Hidup lagi? Ada pencet kau masuk. Dia kau masuk lah. Oh. Dia bukan plan nama tukar, dia segala tukar dia buat belakang. Oh, berdestar tukar motor, tukar kereta. Tapi lebih kepada motor lah. Motor memang racing dia bagus. Ya. Motor ni pun memang kalau saya pakai ni susah ni kan. Lama dah. Mana bang? Makan lama lagi. Mak kat tak ada? Sebab semua nak main apa RZ dah.
video je. Okey, aku dah parking kat sini lah. Sebab dari tadi diorang dah tahan kat sini, aku parking terus kat sini. Depan kedai ni lah, Esco RSX. Tadi diorang ambil gambar apa semua, aku dah plus aku punya insurans juga. Aku punya medical card. Agak-agak ada lah tu yang berkenan nak beli. Kalau korang ada juga nak beli apa tu, medical card ke begitu. Alamak, spek aku macam ni bersepah juga kat sini. Aku dah cakap dah, aku malah nak pakai spek mata ni. Tapi dah terambil pakai je lah. Aku beli ori bai, tapi dia punya lokal bersepah-sepah. Aduh, okey lah, tak apa lah. Kita nak review salah satu kedai lagi dengan motor-motor yang kata jarang-jarang yang korang nampak konten aku. Sama macam motor ni, Suzuki GP125. GP125 tahun 80-an. Kompor 80-an. Suzuki RG GV. Suzuki Panther Jerome. Yang RZ ni dah biasa dah, nanti bulan 9 melambak nanti. So kita pergi kedai lain pula, jom. Kita jumpa idola kita kat sini. Jumpa idola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Couple ride mantap. Jom. Okay, aku nak cari air dulu. Air cuci air tak? Sebab haus. Memang panas. Pukul 3.17. Sambil-sambil tu kita lalu kat motor ni. Motor Suzuki Sukan, Yamaha Sukan. Hai. Nombor plate macam ni kan, susah nak cari tu. Dulu kat Twin Town, kat kampung aku ada jual. Nombor plate besar gedabak macam ni. Mahal lah. Apa lah, 20 lebih, RM28 tak silap. Dulu lah. Macam ni. Ini Yamaha Sport 2. Dia ada Sport 1. Sport 1 mana Sport 1? Sport 1 tu. Sport 1 tu. Ini Sport 2. Dia kilat dia orang buat. Sekejap, motor apa ni? Suzuki. Lesen untuk Indian lah, untuk ambil Indian tu. Oh, tu engkau tu memang asal pun memang ada pilihan tu lah. Asal tak ada. Oh, memang asal tak ada lah. So boleh pakai lah macam ni. Oh. Bang, try start boleh bang? Dengar bunyi. Ambil video bang. Boleh. Nak dengar bunyi. Saya punya viewer nak dengar bunyi motor ni. Boleh tahan lagi bang. Lepak boleh tahan lah. Maknanya kalau nak cari spare part dia semua ada lah. Malam datang bawa kawan ke besok? Mana spare part semua ada lah. Cuma siap duit lah. Yalah. Ini model 90. 92. Itu pun kami model. Tapi yang ni depan betul. Yang ni nak jual 29. Ni nak jual? Yang ni tak ada bang. Ni nak jual 39. Yang tu NGX 39. NT Classic yang register. Geran semua ada? Geran semua ada. Register baru. NT Classic. Yang ni tak jual? Yang ni tak jual bang. Tak jual. Yang ni untuk saja-saja. Yelah, disimpan lah.
Kalau kita nak jual, kita jual kenangan tu. Yalah. Orang nak. Ya. Macam wear and tear lah, macam punya kelas plate apa semua ada lagi. Lepas tu kita nak kena cari pandai-pandai. Betul. Kalau tak pandai-pandai, Kalau pakai hantar mana-mana tak jadi dia. tak. Saya nak pergi sini kabel putus, kabel kelas putus. Ya. Kabel kelas pun ada jual lagi. Tak ada. Tak ada. Saya pergi kedai. Modify lah. Pergi kedai, Cina dekat jual. Ini apa motor? Tak nak. Dia cakap tak nak. So, Ni. sebab saya pernah pakai motor lama. Okey. Saya pergi kedai ni, saya tanya dia, kabel Vespa ada? Ada, dia cakap. Pakai maknanya kabel Vespa tu lah Masuk kabel Vespa. kita custom lah. Kabel tu yang boleh Kabel adjust dia Vespa tu kan. panjang. Betul. Motor mana-mana kit ke apa semua boleh pakai. Ya. Pakai kabel Vespa. Alhamdulillah sampai. Yalah. Tak ada masalah. Kabel throttle? Kabel throttle nak kena cari. Kalau yang original dia punya ada. Ada. Tapi lambat. Tapi mandi lah harga dia. Kita kena kacuk kalau tak. Ya. Betul. Jadi kita lah ada. Ya, nak main motor lama ni dia kena kreatif sikit. Bukannya nak asyik order je. Order kan tak boleh order. Tengok komen. Yalah, tengok pemain juga. Okey, yang tadi tu nama dia Abang Jeb. Dia nak jual tu motor yang satu lagi tu sebelah tu. Motor apa entah, motor macam MBX gitu lah. Honda MBX tu nak jual. So, motor dia tu memang dia sayang lah. Kan dia nak jual kan. Tapi kalau ada duit, boleh simpan lah. Motor-motor ni boleh simpan lah. Okey, banyak je kedai-kedai. Tapi banyak jual baju lah. Jual baju, jual spek mata. Aku jadi macam Aku ni kena pakai. Alright, Sri Canggung. Okay, siapa tak kenal, kalau dah cukup retro, mesti tahu lah Sri Canggung apa. Okay, kat sini depan aku ada Kawasaki AR125. Of course, Yamaha RD Brazil. Yang ini 125 ya, 125. Rasanya jual lagi kan. Kalau Sri Canggung ni motor semua jual. Siapa yang tengok video ni, aku datang hari ni hari okey, sambung balik video. Handphone panas pula. Cuaca dah panas ni, handphone pun dah overheat dah. Kita sambung. Okey, dekat depan ni ada Yamaha YSR 50 rasanya. 50. Okey, kita pun sambung juga. So, okey. Yang ini aku pun minat juga Suzuki ni. Dia punya kapsul dia ini. Okay. Aku tak tahu nak kata motor apa, aku pun tak pandai. Tapi benda ni memang susah nak jumpa. Tayar pun ni mengkah dah. Saiz tayar kecil ke ni? Saiz tayar berapa ke? Saiz tayar 16. 16. Belakang 17 je. Ni kalau tumbang masak nak cari barang-barang ni. Kat dalam ni dia punya chassis. Siap ada dia punya logo ni. Logo T ni. Logo T ni. Besar ni. Ada kayu ni. Full fairing lagi. B4 macam biasa. Sri Canggung kalau tak ada B4, memang dia pun tak ada duit lah. Katana. Okay, jom. Katana ni dia punya lampu ni, ini model yang boleh flip up lah. Macam kereta. CC dia aku tak sure berapa, 750 kot. Tengok belakang ni dia tulis Katana 750. Yang ini 4 stroke. Double exhaust lah, belah sana pun ada exhaust. Lampu belakang dia macam ni. Belah sini pun ada exhaust. Dan double barrel lah. Barrel, engine dia colour ni, ada colour gold. Dia mix dengan colour body. Kabin engine dia. So, engine dia kau tengok. Daripada sini kau nampak ke? Sampai ke tepi sini kau nampak. Dia punya blockhead dia. Besar tak besar lah. Dia memang besar. Yang paling rare dia inilah. Mana ada motor yang lampu dia boleh flip up macam ni. Tapi tak sure boleh function ke tak function. Tapi dia orang boleh restore benda ni. Ini Katana yang model satu lagi ya. Dia punya lampu dia memang macam ni. Okay, aku sekarang dekat kemah utama lah, Retromania punya kemah lah, official punya event. Tak silap korang kena beli cabutan bertuah dekat sini.
barulah valid untuk dicabut nombor tu. Yang itu aku tak nak. Aku lebih menarik minat kat sini lah. Siap pakai winglet. Takkanlah kata nak winglet. Oh, yang ni nampak garang lagi ya. Vintage part. Ini pun ada winglet juga. Yang ini ada winglet. Yang itu winglet dia duduk bawah. Winglet dia. Side cover dia. Ni kategori airbrush lah. Ini dia ada separuh flip up ni. Bunyi dia slow ni kan. Dekat sikit. Dia dah tenang dia parking sini. Ni ada set mirror. Yang tadi tak ada set mirror. Ni tak ada set mirror. Yang ni ada set mirror. Color dia meriah sangat. Ni otak-otak dia bawah ni kan. Man Seitin. Ada tak? Aduh. Mari kita selfie dulu bang. Dah masuk kan? Bang. Alright. Okey, sebiji lagi. Bye. Ada lagi bye. Motor-motor macam ni ada lagi. Tiny van macam ni pun keluar. Kalau korang nak jumpa kat jalan raya, kat traffic light, kat parking motor, minta maaf lah, memang tak ada lah. Korang kena datang sini, baru jumpa motor-motor. Ini Katana yang lagi lama daripada yang tadi kan. Ni Cagiva Mito. Ni tak tahu berapa sisi, 250 rasanya kot. Cagiva. Boleh datang tengok sikit. Ini pun dulu dalam dalam majalah-majalah. Ini memang mesti ada awet sebelah dia ni tu lah. Tengok poket terbalik. Bukan poket terbalik, poket dia belah side. Macam tu dia belah sana pakai sharp. Ini alamak aku tak tahu lah ni. Retro sangat lah. Ini Honda 1000R 1000 cc motor. Rim 16. Ini Kawasaki ZZR 1100. Ini aku tak tahu lah RZ convert kot. Jom kita sana pak. Asyik baju spek mata. Spek mata pun ada tu. Banyak tu spek mata ni. Boleh tengok. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Daripada betul. Lelaki kalau tangan dia dekat pinggang ke, dekat belakang ke, itu tanda-tandanya dia sedang memikirkan apa benda aku nak beli. Tak payah buka lah. Penama dia nombor 78 Sini Jambu. Kau beli berapa ni? Ikut. Saya bagi abang 33. Meter RZ. Ini ada Bosch ada, ini aku tak tahu RX tu. Stabilizer ada. Tak tahu apa harga. Harga dah kena buka.
Berapa? 3,000. Ni bos. 3,000. Nos ah, nos. Full original. Lock head berapa? Head 9,5. Long 2,5. 2,5. 950. 98. Total berapa ni? 3, 4. Berapa? 3,5 lah. 3,5. 3,000. Siapa berminat? Korang yang datang Retromania kat sana, masjid kat depan ni je. Senang. Jalan kaki je. Walking distance. Dah masuk waktu asar ni. Kita solat je. Motor pun tak ada halal ni. Depan kedai member je. Kita solat je. Mak pergi solat. Okey je, tak sesak mana pun solat. Kalau esok tak tahu lah. Tapi nak macam nak kena solat juga. Okey, sebelum kita cak alik pun, last review kedai Jemer. Ni motor dia ni. Nak jual 30. Aku tanya tadi dah. 35. Boleh nego lagi. Full original tahun 2007. Full original pula. Full catalyzer. Tak full original lah. Full catalyzer. Original catalyzer 2007. Dia ada jual topi. Dia ada jual baju-baju. Cover set 9K. Original lah. Kau tengok. Strap semua original lagi. Cuma mat guard RZ lah. Kalau biasa ni 10 ni. Dah tak ada bajak lah. Dia ada jaket dia. Ada stiker-stiker original. Okay lalu lah. Lepas tu ada ni yang macam ni, klasik-klasik ni lah. Siapa yang pemburu barang-barang klasik ni sesuai lah, simpan. Ada baju ada, jaket-jaket ada. Glove. Oh ada ni toki-toki kita. Okey, baju RM200. Ni RM200, ni RM210. Ni 360. Harga. Tak tahu harga kena toki. Lain harga. Banyak baju dia, memang banyak baju lah. Topi ada. Supaya tak jatuh datang. Topi 520 Suzuki Circuit. Suzuka Circuit kat Japan. Suzuki pula. Oh ini baik ni. Dia punya kain dia macam kain baldu lah. Kain baldu. Belakang dia pakai strap macam tu. Ajak kalau kau nak datang, nak beli datang sini. Helmet ada.